Ya, Pak Kodi. Hampa ingat ni, aku punya kedai ni, siapa kepek ya? Hampa order ayak segelas. Lepas tu duduk berkejam-kejam, satu makan bang buat tak order. Apa citap? Apa citap? Ini Pak Kodi punya hal tau. Kita orang dari tadi dah order mi goreng, mi bandung, air pun tak sampai-sampai. Tahu tak apa? Kita orang seorang-orangnya at least order juga air satu. Ada. Nak main internet ke apa? Jadi hampa semua nak salahkan aku. Nak salahkan aku. Padis sebagai ketua kampung harus prihatin dengan ni orang kampung. Perangai macam ni ke? Ni, macam ni. Tokek kedai makan. Apa benda tokek kedai? Aku apa benda ni? Budak penakut ya? Aku tak heran dengan Sudah. Kata apa kata? Buka lighting sikit, buka lighting sikit. Aku kata diam. Ini kau contoh dan tauladan kampung kita yang 6 kali berturut-turut menang. Apa boleh awak? Kalau tu buat benda macam ni. Ni, Pak Kodi tak Makasih lah. Saya akan post dekat Facebook cakap Pak Kodi kurang hajar. Buat ajak Tak apa? layan. Apa ajak apa? Aku kadang-kadang gelak, aku menangis. Apa buat aku ni? Aku buat gini. Pak Kodi. Nak ucap apa?